Anda pun dah jemu, setiap tahun beli variety strawberry yang gah diuar-uarkan, tapi akhirnya cuma mendapat segenggam buah yang masam. Mereka janji hasil yang melimpah ruah, tapi sebenarnya pokok anda mudah diserang penyakit dan sukar bertahan semasa musim sejuk. Mungkin masalahnya kerana terlalu mengejar trend, kita terlupa pada wira sejati, variety yang benar-benar telah teruji di kebun kita. Hari ini, mari kita ketepikan dahulu katalog yang berkilat itu. Kita akan bincang tentang 20 variety veteran yang klasik. Variety yang sama yang telah memberi rezeki kepada pekebun selama berdekad-dekad dari utara ke selatan tanpa memerlukan penjagaan yang rumit. Bersedialah untuk terkejut kerana sesetengah variety lama ini mampu mengatasi mana-mana bintang baharu yang popular. Dan saya janji, menjelang akhir video ini, anda pasti akan tahu apa yang patut ditanam supaya akhirnya anda boleh mengutip strawberry berbakul-bakul. Sebagai sambungan, setuju tak bahawa variety lama itu tidak semestinya buruk? Tulis ya atau tidak di ruangan komen. Mari kita lihat berapa ramai yang sependapat. Sebelum kita mulakan maraton variety legenda ini, mari kita fahami dahulu kenapa veteran ini masih relevan. Memang benar, bidang pembiakbakaan tidak pernah statik. Berpuluh-puluh hibrid baharu muncul setiap tahun. Tetapi variety yang telah terbukti lama mempunyai satu kelebihan yang tidak boleh dipertikaikan: kestabilan. Variety ini telah diuji di pelbagai zon iklim dan jenis tanah, dan segala kekuatan serta kelemahan mereka diketahui secara terperinci. Tidak seperti variety baharu yang mungkin ibarat kucing dalam gunik. Dengan variety klasik ini anda tahu dengan tepat apa yang boleh dijangka. Mereka telah melepasi ujian pemilihan semula jadi di jutaan kebun kecil. Inilah sebabnya apabila kita bercakap tentang hasil yang terjamin, ramai pekebun berpengalaman kembali kepada klasik emas ini. Dan senarai kita hari ini bukan sekadar menyenaraikan nama. Ia adalah tiket anda ke dunia hasil strawberry yang stabil dan lumayan. Kita mulakan dengan satu variety yang benar-benar legenda. Malah ramai yang menganggapnya sebagai penanda aras bagi keenakan rasa. Inilah dia, Cultivar Sengana. Walaupun telah dibangunkan di Jerman lebih daripada setengah abad yang lalu, ia kekal sebagai antara variety yang paling popular di Eropah hingga kini. Dan memang patut pun, buah strawberry Senga ini mungkin bukan yang terbesar saiznya, tetapi hasilnya sangatlah lebat. Bentuknya kon dengan ciri tersendiri dan berwarna merah gelap, seakan-akan warna ceri. Dan rasanya, ia mempunyai aroma strawberry klasik yang pekat dan kaya, dengan sedikit rasa masam manis yang menjadikannya sangat sesuai untuk dibuat jam, manisan atau dibekukan. Selepas diproses, buahnya tidak akan kehilangan warna, bentuk mahupun aromanya yang menakjubkan. Pokok bagi variety ini juga kuat dengan banyak daun yang tebal. Ini membantu buahnya terlindung daripada panas terik matahari. Kelebihan utama Sengana ialah daya tahan dan sifatnya yang sangat tidak cerewet. Ia tahan dengan kemarau dan juga sangat tahan kepada pelbagai jenis penyakit, terutamanya penyakit bintik daun. Inilah variety yang anda boleh tanam dan hampir lupakan. Namun, ia tetap akan membalas budi anda dengan hasil tuaian yang sangat lumayan. Wira kita yang seterusnya ialah gergasi sebenar. Namanya sahaja sudah cukup menjelaskan segalanya. Sambutlah Gigantella Maxim. Variety dari Belanda ini memang memukau mata dengan saiz buahnya yang luar biasa besar. Buah sulungnya boleh mencapai berat 100, malah
120 gram. Saiznya pula setanding dengan apple bersaiz sederhana. Bayangkan betapa terujanya anak-anak apabila melihat keajaiban seperti ini tumbuh di batas tanaman. Buahnya mempunyai bentuk yang tidak sekata, seakan-akan bergerigi dengan isi yang padat namun masih berjus dan mempunyai rasa manis dengan sedikit aroma nenas. Walaupun bersaiz mega, ia tidak berair. Gigantella ialah varieti yang matang lewat, membolehkan kita memanjangkan musim menuai strawberry. Pokoknya sangat kuat dengan daun yang besar dan berwarna hijau muda. Memerlukan ruang yang luas untuk membesar. Jadi, tanamlah pada jarak sekurang-kurangnya 60 cm di antara satu sama lain. Perkara penting, varieti ini sangat cerewet mengenai pengairan, terutamanya semasa tempoh buah mula membesar. Jika kelembapan tidak mencukupi, buahnya tidak akan mencapai saiz maksimumnya. Tetapi, jika anda memberikannya penjagaan yang sewajarnya, Gigantella akan membalas budi anda dengan hasil tuaian yang akan membuatkan semua jiran anda cemburu. Dan kini, mari kita bincangkan pula mengenai kerabat diraja dalam dunia strawberry. Inilah varieti Queen Elizabeth II, Ratu Elizabeth II. Ini adalah salah satu varieti remontan terawal dan paling terkenal yang telah membawa revolusi sebenar dalam kalangan pekebun amatur. Apa maksudnya remontan ini? Ini bermakna ia mampu menghasilkan buah beberapa kali sepanjang musim secara bergelombang, bermula dari hujung Mei sehinggalah frost pertama tiba. Cuba bayangkan, anda boleh menikmati strawberry segar terus dari batas penanaman walaupun di bulan September. Buah strawberry varieti Elizabeth II ini sangat besar. Beratnya boleh mencapai 40 hingga 50 gram. Berbentuk sekata, merah menyala dan berkilat. Isinya padat, berair dan mempunyai rasa masam manis yang seimbang. Varieti ini sangat sesuai bukan sahaja untuk dimakan segar, tetapi juga untuk pelbagai jenis pemprosesan dan pembekuan. Pokoknya lasak dan menghasilkan banyak sulur. Menariknya, sulur-sulur ini boleh mula berbunga dan berbuah pada tahun yang sama ia ditanam. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan hasil yang mewah sebegini, ada harganya. Varieti ini menuntut tanah yang sangat subur dan memerlukan pembajaan yang tetap sepanjang musim penanaman. Tanpa nutrisi yang baik, pokok akan cepat letih dan buah yang dihasilkan akan menjadi kecil. Kalau anda sedang mencari varieti yang berbuah paling awal dalam musim, memang Honoye lah jawapannya. Varieti strawberry dari Amerika ini masak dalam tempoh yang sangat singkat, iaitu super awal. Ketika varieti lain baru nak mula berbunga, buah-buah pertama yang ranum dan merah sudah mula kelihatan cantik pada pokok Honoye. Ini ibarat penyelamat bagi mereka yang dah lama mengidam strawberry segar. Selepas melalui musim sejuk yang panjang, buah strawberry Honoye bersaiz sederhana hingga besar, berbentuk kon klasik dengan kulit licin berkilat, berwarna merah pekat. Rasanya sangat menyenangkan, manis dengan sedikit rasa masam yang ringan dan menyegarkan. Isinya pula padat dan pejal, menjadikan varieti ini sangat sesuai untuk diangkut dan dijual di pasaran. Buahnya tidak mudah lebam atau rosak dan dapat mengekalkan kualiti visualnya untuk tempoh yang lebih lama. Pokok Honoye bersifat kompak, padat tetapi sangat kuat dengan daun berwarna hijau tua. Varieti ini terkenal dengan daya tahannya yang tinggi terhadap musim sejuk dan kemarau. Selain itu, ia juga mempunyai ketahanan genetik terhadap kebanyakan penyakit kulat yang menyerang daun.
Satu-satunya kelemahannya ialah ia mudah dijangkiti reput akar root rot. Oleh itu, penting untuk elak menanamnya di kawasan rendah yang menakung air dan pastikan sistem salirannya sentiasa berfungsi baik. Ini adalah variety untuk peminat sejati. Dihargai bukan kerana saiznya, tetapi kerana rasa dan aroma yang sungguh luar biasa. Ini dia variety Kupchika. Secara teknikal, ini bukanlah strawberry sepenuhnya, tetapi Zamclunica, hybrid antara strawberry taman dengan strawberry muskat. Variety ini telah mewarisi semua kelebihan terbaik daripada kedua-dua induknya. Buah Kupchika bersaiz sederhana, berbentuk memanjang, kadangkala agak unik dan berwarna merah gelap dengan sedikit keunguan. Namun, perkara utama adalah rasanya. Ia sangat manis dengan profil rasa yang berbilang lapisan serta nota muskat dan strawberry liar yang sangat ketara. Aromanya pula begitu memikat, anda boleh menghidunya dari jarak beberapa meter. Ini adalah variety pencuci mulut yang paling lazat dimakan segar, terus dari pokoknya. Pokok Kupchika tumbuh tinggi, teguh dan sangat kuat, dengan jumlah tangkai bunga yang amat banyak. Hasilnya sungguh fenomenal. Setiap pokok literalnya dipenuhi dengan buah-buahan. Satu lagi kelebihan besar Kupchika ialah daya tahan dan ketahanannya terhadap penyakit. Ia hampir kebal terhadap reput kelabu, grey rot dan hama strawberry, sekaligus memudahkan kerja penjagaan. Ini menjadikannya variety yang ideal untuk pertanian organik. Kita beralih kepada satu lagi jaguh besar dari United Kingdom. Variety Strawberry Lord. Namanya memang sepadan dengan ciri-cirinya. Ini adalah variety yang teguh, boleh diharap, sangat produktif dan matang lewat. Kelebihan utamanya ialah jangka hayat yang panjang. Pokok Lord boleh tumbuh dan berbuah lebat di tempat yang sama sehingga 10 tahun. Sedangkan strawberry biasa disyorkan untuk ditanam semula setiap 3 atau 4 tahun. Ini menjimatkan banyak masa dan tenaga untuk pekebun. Buahnya sangat besar, terutamanya pada musim menuai pertama, di mana ia boleh mencapai berat 70 hingga 80 gram. Bentuknya kon tumpul dengan warna merah terang yang menarik. Rasanya klasik, masam, manis dan sangat menyelerakan. Isinya pula agak pejal. Hasil tanaman Lord sentiasa tinggi dan stabil tahun demi tahun. Pokoknya tinggi, merimbun dan mempunyai banyak tangkai bunga. Variety ini terkenal dengan ketahanan sejuk yang baik, tetapi ia perlu dilindungi jika musim sejuk tidak bersalji. Ia juga menunjukkan ketahanan tinggi terhadap penyakit reput kelabu. Lord adalah pilihan ideal bagi pekebun yang pragmatik yang mahukan hasil buah besar yang stabil dan tinggi tanpa perlu membazir masa untuk penanaman semula setiap tahun. Mari kita beralih kepada variety strawberry yang sering digelar kuda kerja dalam dunia pertanian. Ini adalah variety Festival Naya Romashka. Ia adalah variety lama dari era Soviet yang telah teruji dan sehingga kini masih kukuh bertahan. Ia diperkenalkan sejak pertengahan abad ke-20 dan sejak itu telah menawan hati jutaan pekebun kerana kebolehpercayaan dan sifatnya yang mudah dijaga. Buah strawberry Festival Naya bersaiz sederhana, berbentuk bujur yang sekata atau tirus tumpul dan mempunyai leher kecil. Warnanya merah menyala dan berkilat. Isinya berwarna merah jambu, padat dan berair. Rasanya sangat seimbang dan harmoni, manis dengan sedikit kemasaman yang menyenangkan serta memiliki aroma strawberry hutan yang kuat. Variety ini bersifat serbaguna. Ia enak dinikmati secara segar
dan sangat sesuai untuk dijadikan awetan. Yang dihasilkan daripadanya sungguh luar biasa. Bersaiz sederhana dan tumbuh secara separuh merimbun. Kelebihan utama Festival Naya adalah keupayaan adaptasinya yang luar biasa. Ia tumbuh subur dalam pelbagai iklim dari kawasan selatan hingga utara dan tahan lasak terhadap perubahan cuaca yang mendadak. Ia juga kebal terhadap penyakit kulapuk dan reput kelabu. Walaupun buahnya bukan yang terbesar, ia sentiasa menjanjikan hasil tuaian yang stabil dan lazat walaupun dengan penjagaan yang minimum. Varieti seterusnya dalam senarai kita ini adalah lambang kegairahan Itali sejati. Ini adalah varieti Alba. Ia diklasifikasikan sebagai varieti yang matang sangat awal dan merupakan salah satu peneraju utama dari segi hasil tuaian di kalangan jenis-jenis pematang awal. Alba adalah pilihan utama bagi mereka yang menanam strawberry untuk tujuan komersial. Namun, bagi penanam hobi atau kebun rumah pun, ia pasti menjadi penemuan yang sangat berharga. Buahnya sangat cantik, besar seragam saiznya, berbentuk kon memanjang, kelihatan seolah-olah telah diukir dengan teliti. Warnanya merah terang dengan kilauan berkilat yang kuat. Secara keseluruhannya, penampilan buah ini memang tiada cacat cela. Isinya padat tetapi tidak keras, menjamin daya tahan yang sangat baik untuk pengangkutan. Rasanya sedap, manis tetapi ringkas, tiada rasa yang terlalu kompleks. Ini adalah varieti komersial, di mana keutamaan diberikan kepada rupa paras yang menawan dan juga hasil tuaian yang tinggi. Pokoknya sihat dan kuat tetapi padat. Hasil tuaian Alba memang sangat luar biasa. Dengan pengurusan agroteknik yang baik, anda boleh memetik lebih 1 kilogram buah dari satu pokok sahaja. Varieti ini tahan terhadap penyakit kulat utama, malah mampu bertahan daripada beku, frost, semasa musim berbunga. Jika anda mahukan hasil tuaian buah yang cantik, dijamin awal dan lumayan, Alba tidak akan menghampakan anda. Mari kita ingati satu lagi mahakarya pembiakbakaan dari era Soviet, varieti Mashenka atau nama lainnya Moskovskaya Yubileinaya. Varieti ini terkenal dengan buah sulungnya yang bercantum, membentuk jambul besar yang boleh mencapai berat sehingga 100 gram. Inilah tanda pengenalannya yang paling utama. Buah-buah berikutnya akan mempunyai bentuk yang lebih biasa, iaitu bulat sedikit lepir, namun masih bersaiz agak besar. Warnanya merah gelap dan pekat. Isinya padat, berair, dengan rasa dan aroma yang sangat kaya dan mendalam. Ramai yang menganggap Mashenka sebagai salah satu varieti strawberry yang paling lazat. Ia merupakan varieti yang matang pada pertengahan musim. Rumpunnya kuat, rendah dan mempunyai daun yang lebat. Mashenka agak cerewet tentang penjagaan. Ia memerlukan tanah yang subur, dibajai dengan baik dan pengairan yang teratur. Jika kurang zat dan air, buahnya akan mengecil. Mashenka juga terdedah kepada serangan hama strawberry. Jadi, rawatan pencegahan adalah wajib. Tetapi, jika anda memberikan perhatian yang sewajarnya, ia pasti akan membalas jasa anda dengan hasil buah-buahan yang mempunyai rasa yang benar-benar diraja. Keenakannya tidak akan pernah anda lupakan. Ini pula varieti yang amat sesuai untuk kawasan yang mengalami musim panas yang sejuk dan lembap. Ia adalah varieti Belanda, Weimar Zanta. Weimar Zanta diklasifikasikan sebagai varieti awal, iaitu cepat masak dan merupakan kacukan daripada baka terkenal, El Santa dan Corona. Ia mewarisi semua sifat terbaik daripada induknya. Hasil yang lumayan, rasa yang sangat enak dan ketahanan terhadap keadaan cuaca buruk. Buahnya bersaiz besar, berbentuk konik yang sempurna,
dan berwarna merah gelap. Isi buahnya berjus tetapi padat, mempunyai rasa manis masam yang seimbang serta aroma yang ketara. Salah satu kelebihan utama Vimazanta ialah buahnya kekal manis. Walaupun dalam musim hujan, satu masalah yang sering dihadapi oleh varieti strawberry lain. Pokoknya tumbuh besar dan bercabang lebar. Varieti ini sangat tahan terhadap penyakit kulapuk dan layu verticillium. Boleh bertahan dengan baik semasa musim sejuk, walaupun hanya dengan penutup yang ringan. Kerana kulitnya yang padat, buahnya jarang dijangkiti raput kelabu, terutamanya dalam keadaan lembap. Vimazanta ialah varieti yang boleh diharap dan stabil. Ia pasti akan menggembirakan anda dengan hasil tuaian yang lazat walaupun musim panas anda tidak begitu cerah. Kita bincangkan varieti yang sering dipanggil strawberry untuk orang malas. Ialah varieti Polka. Satu lagi hasil agung dari Belanda yang telah menawan populariti global disebabkan sifatnya yang mudah dijaga dan rasanya yang menakjubkan. Polka mungkin bukan yang terbesar, tetapi ia sangat cantik dan seragam saiznya. Bentuknya seperti hati atau kon, berwarna merah gelap dan berkilat. Yang paling utama adalah rasanya. Isinya berair lembut, rasa karamel yang jelas dan aroma strawberry yang kuat. Dari segi kualiti rasa, Polka dianggap salah satu penanda aras. Dalam dunia strawberry, varieti yang matang sederhana ini serba boleh digunakan. Polka padat tetapi menghasilkan banyak tangkai bunga. Ia sangat produktif dan yang paling penting, ia sangat mudah dijaga. Tumbuh subur pada pelbagai jenis tanah, tahan kemarau dan tidak terjejas oleh hujan lebat. Selain itu, ia mempunyai ketahanan genetik terhadap banyak penyakit akar dan kulapuk. Jika anda seorang tukang kebun baharu dan risau tidak dapat menguruskan penjagaan, mulakan dengan Polka. Ia akan memaafkan banyak kesilapan anda dan tetap akan memberikan hasil tuaian yang menakjubkan. Dan kini, kami tampilkan varieti untuk pencinta segala yang superlatif. Yang paling besar, yang paling lebat hasilnya. Sambutlah Chamora turusi. Ini adalah varieti Jepun yang matang lambat, sangat popular kerana buahnya yang bersaiz raksasa dan hasilnya yang benar-benar fenomenal. Bayangkan, berat sebiji buahnya boleh mencecah sehingga 150 gram. Bentuknya agak bulat dan beralur, dihiasi warna merah gelap yang menawan. Isinya padat dan berjus, sangat manis dan memiliki aroma unik seperti stroberi liar di hutan. Pokok Chamora turusi ini sangat sasa, tinggi dan merimbun, jadi ia memerlukan ruang yang besar. Ia mampu menghasilkan buah di lokasi yang sama sehingga 8 tahun. Memang menakjubkan. Dengan teknik pertanian yang betul, anda berpotensi untuk memungut sehingga 3 kilogram buah dari hanya satu pokok dalam semusim. Setiap rekod cemerlang pasti ada cabarannya. Varieti ini sangat cerewet mengenai kesuburan tanah. Ia menuntut pembajaan yang kerap dan banyak, terutamanya baja organik. Ia gemar kelembapan, tetapi tidak boleh sama sekali menanggung air yang bertakung. Selain itu, ia juga terdedah kepada penyakit tumpukan daun. Oleh itu, rawatan pencegahan amat penting. Pendek kata, ini adalah varieti yang sesuai untuk tukang kebun yang berpengalaman, yang sanggup melaburkan usaha demi meraih hasil tuaian yang benar-benar diraja. Kita kembali kepada varieti strawberry yang berbuah berterusan atau remontant. Jika Ratu Elizabeth II dianggap sebagai perintis, Cultivar Albion pula merupakan generasi baru yang jauh lebih baik
dan telah diperhalusi. Ini adalah varieti Amerika yang bersifat hari neutral, membolehkannya mengeluarkan buah tanpa henti dari musim bunga hingga musim luruh. Albion dihargai terutamanya kerana kualiti buahnya. Buahnya sangat besar, berbentuk kon yang sempurna, berwarna merah gelap dan memiliki kilauan yang sangat kuat. Buahnya memang kelihatan sungguh sempurna, seolah-olah diambil dari majalah. Isinya sangat padat dan rangup, namun pada masa yang sama ia berair, sangat manis dan mempunyai aroma yang kaya. Disebabkan ketumpatannya, buah ini tahan lama disimpan dan mudah diangkut tanpa menjejaskan penampilannya. Pokok Albion sihat dan kuat dengan daun yang besar dan berwarna hijau gelap. Tangkai bunganya teguh dan mampu menahan buah di udara sekaligus melindunginya daripada terkena tanah dan mereput. Varieti ini tahan terhadap penyakit Verticillium, Phytophthora dan Anthracnose. Walau bagaimanapun, ia agak cerewet dari segi agroteknik dan tidak tahan panas. Di kawasan selatan, lebih baik ia ditanam di kawasan separuh teduh. Albion adalah pilihan yang ideal bagi mereka yang ingin mendapatkan hasil tuaian berkualiti premium sepanjang musim panas. Peserta kita seterusnya ialah varieti Clary, satu lagi orang Itali yang popular. Ini adalah varieti yang matang sangat awal dan masak hampir serentak dengan varieti Honnoye. Clary sangat popular dalam penanaman secara komersial. Malah ia juga menunjukkan prestasi cemerlang di kebun-kebun kecil. Buahnya bersaiz sederhana, namun ia sangat cantik dan seragam. Bentuknya konikal sempurna dengan warna merah karmin berkilat. Isinya padat, manis dan mengeluarkan aroma yang wangi. Rasanya sangat seimbang dan menyenangkan. Pokoknya pula bersaiz sederhana dan kompak. Salah satu kelebihan utama Clary ialah ketahanan tingginya terhadap penyakit akar dan daun. Ia jarang dijangkiti, membolehkan kita mengurangkan penggunaan bahan kimia. Varieti ini juga tahan lasak terhadap perubahan cuaca dan juga kemarau. Hasilnya masak serentak, sangat sesuai bagi mereka yang merancang untuk memproses atau menyimpan buah. Secara keseluruhannya, Clary adalah varieti awal yang boleh diyakini dan bebas masalah. Ia secara konsisten memberikan hasil yang tinggi dengan buah-buahan yang cantik dan lazat pada awal musim penuaian. Kita cerita tentang varieti yang namanya sungguh memikat, Marmelada. Varieti Itali yang matang sederhana ini memang betul-betul menepati namanya. Buahnya sangat manis, isinya pula pejal, hampir seperti jeli. Menjadikannya sangat sesuai untuk dibuat jam, konfitur dan sudah tentu marmalade. Buahnya besar, berbentuk kon yang sempurna, berwarna merah jingga dengan kilauan yang kuat. Rasanya adalah rasa pencuci mulut yang premium, sangat kaya dan ada sentuhan masam yang ringan. Varieti ini terkenal dengan hasilnya yang tinggi dan konsisten. Pokok marmelada ini walaupun kuat tetapi tetap kompak, membolehkan kita menanamnya dengan lebih rapat. Ia tahan lasak semasa pengangkutan dan boleh disimpan dalam peti sejuk selama beberapa hari tanpa menjejaskan kualitinya. Varieti ini mempunyai ketahanan yang baik terhadap penyakit kulapuk, debu dan penyakit akar. Namun, ia mungkin sensitif sedikit terhadap antraknos, terutamanya jika cuaca lembap. Marmelada adalah pilihan terbaik untuk kaki manis dan mereka yang suka membuat simpanan makanan yang enak untuk musim sejuk. Hasilnya pasti cukup untuk dinikmati sepuas-puasnya dan masih berlebih untuk dibuat berbalang-balang jam yang wangi.
Kita lihat pula variety yang boleh kita gelar sebagai askar serba boleh atau universal soldier. Inilah dia strawberry jenis Kimberley yang berasal dan dibiakkan di Belanda. Ia dikategorikan sebagai variety awal, namun tempoh pengeluaran buahnya agak panjang. Ini membolehkan kita menikmati buah-buahan segar untuk jangka masa yang lebih lama. Buah Kimberley bersaiz sangat besar, berbentuk hati dan berwarna merah gelap. Isi buahnya padat, berair dan mengandungi kadar gula yang sangat tinggi. Rasanya pula manis seperti karamel, sesuai dijadikan pencuci mulut dan hampir tiada rasa masam. Ramai yang menganggap Kimberley sebagai salah satu variety awal yang paling manis di pasaran. Pokoknya kuat dengan daun yang rimbun. Kimberley terkenal dengan ketahanan musim sejuknya yang tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk ditanam di kawasan yang mengalami musim sejuk yang teruk. Selain itu, ia juga tahan terhadap penyakit kulat putih. Walaupun variety ini agak sensitif dan memerlukan kelembapan yang mencukupi. Semasa musim kemarau, jika pengairan tidak dilakukan secara konsisten, buahnya cenderung menjadi kecil. Satu lagi ciri khasnya ialah Kimberley tidak menghasilkan banyak sulur, runners. Ini satu kelebihan kerana memudahkan penjagaan, tetapi pada masa yang sama, ia mungkin menyukarkan sedikit proses pembiakan. Secara keseluruhannya, ini adalah variety yang sangat sesuai bagi mereka yang mendambakan kemanisan dan rasa yang padat pada buah strawberry mereka. Kita kembali ke England dan mengenali variety strawberry yang dipanggil Cambridge Favourite. Ini adalah variety lama yang cukup berprestij dan popular sejak nenek moyang kita lagi. Ia masih kekal relevan hingga hari ini disebabkan oleh fleksibiliti dan kebolehpercayaan yang luar biasa. Cambridge Favourite ialah variety yang matang dalam tempoh sederhana. Buahnya bersaiz sederhana, berbentuk kon bulat dan berwarna merah terang. Isinya lembut, berair dengan rasa masam manis yang klasik. Ia bukanlah variety pencuci mulut yang mewah dengan aroma yang memingkat. Sebaliknya, ia adalah strawberry rajin yang benar-benar berfungsi. Ia sangat sesuai untuk dibuat jam, kompot dan untuk tujuan pembekuan. Aset terbesar Cambridge Favourite adalah keupayaannya untuk menyesuaikan diri dengan apa jua keadaan. Ia boleh tumbuh di hampir semua jenis tanah dan mampu menahan kemarau mahupun kelembapan yang berlebihan. Selain itu, ia mempunyai daya tahan menyeluruh terhadap kebanyakan penyakit strawberry yang biasa. Ini adalah variety yang sempurna untuk penanam baru atau bagi mereka yang tiada masa untuk menjaga kebun dengan teliti. Walaupun saiz buahnya mungkin tidak akan memukau anda, ia tidak akan sesekali mengecewakan anda tanpa hasil. Saya bawakan kepada anda satu lagi variety strawberry dari Belanda yang kini telah menjadi piawaian komersial di banyak negara. Strawberry jenis El Santa. Jika anda membeli strawberry di pasar raya, besar kemungkinan ia adalah jenis El Santa ini. Rahsia popularitinya terletak pada penampilan buahnya yang sempurna dan amat menarik. Buahnya bersaiz sederhana hingga besar, berbentuk seragam, berkilat dan berwarna merah cerah. Isinya sangat padat, memberikan ketahanan simpanan, shelf life dan kemampuan pengangkutan yang luar biasa. Buah ini boleh disimpan dalam peti sejuk sehingga seminggu tanpa hilang daya tarikannya. Rasa El Santa enak dan manis, tetapi agak sederhana. Variety ini matang pada pertengahan musim dan sangat berhasil tinggi. Pokoknya bersaiz sederhana dan kompak. Walau bagaimanapun, El Santa agak cerewet tentang keadaan penanamannya. Tanah yang ringan dan bersaliran baik,
dan tidak tahan dengan kelembapan berlebihan. Ia juga sensitif kepada masalah reput akar dan kual lapuk serbuk. Jadi ia memerlukan perhatian dan rawatan pencegahan secara berkala. Bagi pekebun amatur, ia mungkin kelihatan agak renyah untuk dijaga. Tetapi jika anda mahu menanam buah yang seindah dalam gambar dan tahan lama, variety inilah yang patut anda cuba. Ini pula variety untuk mereka yang tidak suka pening kepala menguruskan sulur. Ini adalah variety Ruyana, sejenis strawberry alpine yang tidak menghasilkan sulur. Ya, ia bukan strawberry taman bersaiz besar, tetapi kualiti uniknya menjadikannya layak mendapat tempat dalam senarai kita. Ruyana membentuk rumpun padat berbentuk sfera yang langsung tidak menghasilkan sulur, sekaligus memudahkan penjagaan batas tanaman anda. Ia berbuah tanpa henti, bermula dari Jun sehingga salji turun. Walaupun buahnya kecil, hasilnya sangatlah banyak. Buahnya berbentuk memanjang, berwarna merah terang dan memiliki aroma stroberi hutan yang sungguh memikat. Rasanya sangat manis dan pekat. Ini adalah beri yang ideal untuk kanak-kanak. Rumpun Ruyana sangat cantik dan dekoratif. Ia boleh ditanam bukan sahaja di batas tetapi juga dalam pasu, di balkoni atau sebagai tanaman sempadan di sepanjang laluan pejalan kaki. Ia sangat tahan lasak, tahan sejuk dan juga tahan terhadap penyakit serta perosak. Ialah penambahan yang hebat kepada ladang stroberi anda. Akan menggembirakan anda dengan beri wangi sepanjang musim panas tanpa sebarang kerumitan. Dan yang menjadi kemuncak maraton kita hari ini ialah variety strawberry yang diberi nama Puitis Sudarushka. Ini adalah variety tempatan matang sederhana yang dicipta khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim di Rusia. Ia menggabungkan kualiti terbaik seperti hasil tuaian yang tinggi, rasa yang sangat enak dan daya tahan terhadap faktor persekitaran yang buruk. Buah Sudarushka bersaiz besar, beratnya boleh mencapai 30 hingga 40 gram, berbentuk kon tumpul yang cantik dan berwarna merah gelap. Isinya padat, berair, mempunyai rasa masam manis yang harmoni dan aroma yang kuat. Variety ini bersifat serba guna. Ia sesuai dinikmati dalam apa jua bentuk. Rumpunnya tegap dan tegak. Ini memudahkan kerja-kerja menuai. Kelebihan utama Sudarushka adalah daya tahan kompleksnya. Ia tahan terhadap frost akhir musim, mampu menahan kemarau dan kebal terhadap raput kelabu, kulat putih serta hama strawberry. Ini adalah variety yang sangat boleh dipercayai dan fleksibel. Ia akan menghasilkan buah secara stabil di kebanyakan kawasan di negara kita. Jika anda mencari strawberry tempatan yang lazat dan bebas masalah, Sudarushka adalah pilihan yang tepat untuk anda. Jadi, kita baru sahaja selesai mengupas 20 variety strawberry yang cukup legenda. Ternyata, variety yang dianggap lama ini masih mampu bersaing sengit dengan mana-mana jenis baharu yang popular. Kesimpulan utama yang dapat kita ambil ialah variety yang ideal untuk semua orang itu tidak wujud. Ada yang hebat dari segi saiz, ada yang menawan dari segi rasa dan ada pula yang disukai kerana daya tahannya atau kemampuannya berbuah sepanjang musim panas. Tapi, tahukah anda apa rahsia paling besar yang menyatukan semua variety ini? Mereka tidak dipilih dalam makmal yang steril, tetapi dipilih di kebun sebenar oleh jutaan pekebun selama berdekad-dekad. Inilah yang kita panggil sebagai pemilihan rakyat yang sebenar. Dan sebab itulah mereka masih kekal relevan
dan terus menggembirakan kita dengan hasil yang melimpah. Apabila anda memilih salah satu varieti ini, anda bukan sekadar memilih buah, tetapi anda memilih kestabilan dan keyakinan terhadap hasilnya. Saya harap video ini dapat membantu anda membuat pilihan terbaik untuk kebun anda. Terima kasih banyak kerana menonton hingga ke penghujung. Jika anda rasa maklumat ini menarik dan bermanfaat, tolong sokong kami dengan menekan butang like dan subscribe supaya anda tidak terlepas episod baharu. Sekarang, soalan penting untuk anda semua, para pekebun yang berpengalaman, apakah varieti strawberry kegemaran anda yang terbukti bagus tetapi mungkin tidak termasuk dalam senarai kami? Kongsikan harta karun anda di ruangan komen. Kita kumpulkan rating pilihan rakyat ini bersama-sama.